Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentangkan analisis mengenai dua kes franchise, iaitu Smoothie King dan franchise Eastsaver. Kedua-dua kes ini menunjukkan dua sisi berbeza dalam industri franchise. Satu yang berjaya berkembang dengan strategik yang berkesan, dan satu lagi yang menghadapi cabaran akibat salah faham tentang konsep franchise. Itu saya memperkenalkan diri saya. Saya Azizul Helmi bin Azhari 283721, dan di sebelah kiri saya Dr. Kesavan, anak lelaki Nala Tuten, pensyarah bagi kos pengurusan perniagaan franchise. Pengenalan. Franchise merupakan salah satu bentuk perniagaan yang paling berkembang pesat dan berpengaruh kerana menawarkan peluang kepada sesiapa sahaja untuk memulakan perniagaan. Franchise merupakan hubungan dua pihak, iaitu franchisor dan franchisee. Seiring perkembangan ekonomi dunia, franchise menjadi sebuah industri yang penting dalam pembangunan perniagaan kerana mampu mengurangkan risiko kegagalan sesebuah perniagaan. Perdana Menteri keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, telah melancarkan sebuah program pembangunan franchise dalam usaha membantu pelaksanaan program mempromosikan keusahawanan menerusi peluang franchise, sekaligus menyaksikan Malaysia sebuah negara pertama yang merangka Akta Baharu di dunia. Penelitian terhadap perniagaan franchise, iaitu Smoothie King, dan menggunakan konsep franchise Eastsaver bagi mencapai objektif adalah seperti berikut. Menilai amalan pengurusan perniagaan franchise yang berkesan dalam memperluaskan jaringan perniagaan, mengenal pasti potensi dan kekuatan perniagaan franchise yang menyumbang pertumbuhan perniagaan mampan, menganalisis halangan utama agar dapat ditangani di dalam usaha merancangkan industri perniagaan franchise. Kajian kes 1, iaitu Smoothie King. Smoothie King merupakan sebuah perniagaan franchise yang berasal dari Amerika Syarikat. Perniagaan ini menawarkan dua konsep dalam satu perkhidmatan, iaitu pertama, minuman yang disediakan berasaskan buah-buahan sebenar, manakala yang kedua, produk yang ditawarkan menekankan kesihatan dan pemakanan seimbang yang mengandungi pelbagai khasiat, iaitu mineral, vitamin dan suplemen sukan. Franchise ini sentiasa menjaga kawalan kualiti dan strategi pasaran yang tinggi sehingga mampu membina reputasi berjaya sebagai sebuah perniagaan franchise minuman. Bahan yang digunakan dalam menyediakan makanan dan minuman adalah 100% daripada buah-buahan dan sayur-sayuran organik serta tidak menggunakan perisa tiruan, warna dan pengawet. Kelebihan franchise Smoothie King. Smoothie King bijak dalam membaca dan menyesuaikan diri dengan trend pasaran, khususnya dalam menyediakan produk yang berasaskan kesihatan dan pemakanan seimbang. Keunikan franchise ini diperkuatkan lagi dengan penekanan terhadap penggunaan bahan semula jadi tanpa bahan pengawet dan gula tambahan. Selain itu, franchise ini telah menginovasikan produk mereka dengan mengeluarkan snack rendah lemak. Ia sejajar dengan kehendak pengguna yang lebih mementingkan dan memilih pemakanan diet sihat. Di samping itu, pemilihan lokasi perniagaan yang strategik juga memainkan peranan penting dan secara tidak langsung menyumbang kepada pertumbuhan dan kelestarian perniagaan ini. Kekurangan franchise Smoothie King. Smoothie King memerlukan kos pengoperasian yang tinggi kerana pemilihan lokasi yang strategik di kawasan kepadatan penduduk dan berhampiran pusat tumpuan memerlukan kadar sewaan yang tinggi. Selain itu, pesaing sengit kepada Smoothie King sebagai contoh Jamba Juice, Planet Smoothie dan lain-lain lagi. Kesemua perniagaan ini merupakan pesaing bagi Smoothie King kerana selain strategi harga yang berbeza, pesaing ini turut menawarkan produk yang sama, iaitu pendekatan gaya hidup sihat, penggunaan bahan segar, strategik pemasaran, rendah kalori dan diet mesra diet. Maklumat tambahan sebelum memeterai perjanjian franchise. Bakal franchisee perlu membuat penilaian yang teliti terhadap tawaran yang dikemukakan. Hal ini penting untuk memastikan tiada risiko yang tersembunyi dan berbaloi dalam pelaburan perniagaan yang dijalankan. Antara maklumat tambahan yang diperlukan adalah anggaran keuntungan bersih, kadar pulangan dan kos pengoperasian sebenar yang akan ditanggung. Penelitian terhadap bentuk sokongan pemasaran dan aspek sokongan latihan juga memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan perniagaan franchise. Smoothie King menjadi franchise yang baik untuk pelaburan? Ya, kerana jenama ini telah dikenali dan mempunyai reputasi di peringkat antarabangsa. Ia merupakan kelebihan dalam menarik pelanggan tanpa perlu membina jenama dari peringkat permulaan. Selain itu, trend pemakanan dalam mengekalkan gaya hidup sihat secara tidak langsung, Smoothie King akan lebih popular kerana mendapat manfaat daripada perubahan ini. Pengetahuan baik sebelum memeterai perjanjian franchise dengan Smoothie King. Selain hasil keuntungan yang diperolehi, franchisee perlu melihat
dari sudut jangka panjang, iaitu komitmen jangka panjang sebelum menerima perjanjian franchise. Hal ini kerana kejayaan bukan bergantung kepada jenama, tetapi mampu memahami sistem, mempunyai strategik operasi yang baik dan menyesuaikan diri dengan piawaian yang telah ditetapkan oleh franchisor. Franchisee perlu bijak dalam mencorak strategik dan pengurusan kewangan yang mampan dalam mengembangkan perniagaan. Rumusan. Penulis berpendapat bahawa Smoothie King perlu mengekalkan keunikan dan sentiasa menghasilkan inovasi demi inovasi mengikut perkembangan terkini di samping mengembangkan perniagaan franchise secara agresif ke seluruh dunia. Selain itu, pengurusan kewangan dan strategi perniagaan yang kukuh dan berkesan juga akan menjadi sumber kejayaan kepada Smoothie King walaupun franchise ini mempunyai persaingan yang sengit daripada franchise minuman sihat yang lain. Kajian kes 2 iaitu franchise is safer. Franchise didefinisikan sebagai suatu hak yang diberikan kepada franchisee untuk menjalankan perniagaan mengikut sistem dan kaedah yang telah ditetapkan dengan menggunakan tanda niaga iaitu logo, jenama dan mendapat sokongan berterusan daripada franchisor. Melalui sistem dan kaedah yang telah ditetapkan, franchisor akan membantu franchisee dengan menyediakan model perniagaan, latihan, panduan operasi serta pemasaran dan penyelidikan pembangunan R&D. Manakala bagi pihak franchisee perlu membayar sejumlah yuran dan royalty yang merupakan sebuah perjanjian yang untuk mendapatkan hak menjalankan perniagaan franchise tersebut. Fred merupakan seorang bekas senior eksekutif industri alat ganti automotif yang telah berkecimpung dalam bidang ini selama hampir 30 tahun. Selepas bersara, Fred berhijrah ke kampung halamannya dan berhasrat untuk membuka perniagaan. Dalam tempoh 7 tahun, Fred telah memulakan perniagaan franchise dengan membuka bengkel, membaiki kereta dan kini telah berjaya memperluaskan perniagaannya sebanyak 5 unit di sekitar Indianapolis. Walau bagaimanapun, Fred berdepan dengan tekanan kerja yang tinggi kerana hampir semua aspek operasi dikawal oleh franchisor yang menyebabkan Fred terikat dan hilang kebebasan sebagai pemilik perniagaan. Fred juga terpaksa bekerja dalam tempoh yang panjang, berbeza dengan waktu kerja sebelum bersara, menyebabkan beliau berasa tertekan setiap hari sehingga mengganggu kesihatan beliau. Adakah Fred tidak sesuai untuk menjadi pemegang franchise? Dalam konteks pembangunan ekonomi, franchise memainkan peranan penting dalam mempercepatkan pengembangan sesuatu jenama malah mengurangkan risiko kegagalan perniagaan. Kekuatan jenama dan logo franchise telah mempunyai pengaruh tersendiri serta dikenali dan mendapat tempat di kalangan masyarakat. Walaupun franchise mempunyai kelebihan, Fred didapati kurang sesuai untuk mengendalikan perniagaan franchise kerana kekurangan pemahaman terhadap sistem franchise dan syarat yang telah ditetapkan oleh franchisor sebelum memeterai perjanjian perniagaan franchise merupakan kesilapan terbesar beliau. Bolehkah salah tanggapan Fred menjadi perkara biasa di kalangan pemilik perniagaan franchise? Ya, ia sering berlaku dalam kalangan pemilik perniagaan franchise seperti yang dialami oleh Fred. Pemilik franchisee menyangka bahawa mereka diberikan kebebasan dalam membuat strategik dan pengurusan perniagaan seperti perniagaan milik sendiri. Namun, realiti sebenar adalah franchisee terikat dengan garis panduan franchisor iaitu mengawal strategik pemasaran, harga dan menu menyebabkan kreativiti franchisee terbatas. Selain itu, franchisor mempunyai kuasa penuh terhadap franchisee sekiranya gagal mematuhi standard operasi yang telah ditetapkan. Apakah yang boleh Fred lakukan sebelum menandatangani perjanjian kontrak? Mendapatkan nasihat peguam yang berpengalaman di dalam membuat kajian terperinci terhadap pengalaman franchise, iaitu meneliti atau menilai merupakan langkah-langkah proaktif yang perlu diambil oleh Fred sebelum memeterai perjanjian franchise. Peguam dapat membantu Fred dalam menilai syarat dan menjelaskan terma yang terkandung dalam kontrak bagi mengelakkan sebarang risiko yang tersembunyi. Selain itu, Fred boleh mendapatkan pandangan secara langsung dengan pihak franchisee yang sedia ada dan secara tidak langsung dapat membantu beliau dalam membuat keputusan berasaskan maklumat yang tepat daripada saluran yang benar. Apakah yang perlu Fred lakukan sekarang jika ada? Melantik seorang pengurus operasi bagi menguruskan urusan perniagaan. Melalui kaedah ini, strategi pemasaran,
pengurusan kewangan dan pembangunan pelanggan membolehkan Fred memberi tumpuan tanpa perlu terlibat secara langsung berkaitan urusan perniagaan harian. Menjual salah satu cawangan juga dapat mengurangkan beban kewangan sekaligus membantu beliau untuk lebih fokus kepada perniagaan yang berpotensi untuk berkembang pesat. Membuat rundingan semula dengan pihak franchisor di dalam menilai semula syarat yang tidak lagi relevan adalah disarankan kepada Fred. Hal ini secara tidak langsung mengelak konflik daripada berlaku di antara franchisee dan juga franchisor. Rumusan. Secara keseluruhannya, perniagaan secara franchise lebih selamat kerana franchisee hanya mengawal operasi yang sudah mempunyai pelanggan tetap, aliran tunai yang stabil dan keuntungan yang dijamin. Sebagai pemegang franchise, franchisee tidak perlu meluangkan masa untuk membina sesebuah perhubungan baharu. Franchisee hanya akan menerima bahan yang berkualiti tinggi pada harga yang berpatutan berkat daripada hubungan yang terjalin lama antara franchisor dengan pembekal. Franchisee juga diberikan hak undang-undang dan lesen untuk menggunakan tanda dagangan franchisor, di mana telah terbukti perniagaan franchise sangat menguntungkan. Franchise mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Pilihan strategik bagi usahawan kerana franchise merupakan sesebuah perniagaan yang berisiko rendah. Malah, franchise mampu melahirkan usahawan berjaya, mencipta peluang pekerjaan dan meningkatkan ekonomi negara. Walau bagaimanapun, kejayaan franchise tetap memerlukan pengurusan kewangan yang berkesan dan mempunyai kefahaman yang tinggi agar dapat terhindar daripada konflik yang boleh menjejaskan prestasi hubungan perniagaan serta merosakkan reputasi jenama yang dibawa oleh franchisee. Kesimpulan. Secara tuntasnya, kedua-dua kajian kes menggambarkan realiti sebenar yang berlaku di dalam industri perniagaan franchise. Pengurusan kewangan, strategi pemasaran yang mampan dan lokasi strategik merupakan sebuah model perniagaan yang lebih stabil dan pilihan strategik bagi usahawan kerana franchise menawarkan risiko yang lebih rendah. Smoothie King menunjukkan pentingnya inovasi produk dan bijak dalam membaca trend semasa dengan mengeluarkan produk mengikut kehendak dan cita rasa pengguna. Perancangan pengoperasian franchise yang sistematik ini mampu menjana sumber keuntungan sekaligus mencipta peluang dan mengembangkan lagi perniagaan ke peringkat antarabangsa. Manakala kes Fred di dalam franchise is safer memahami konsep franchisor dan franchisee dalam menegakkan aspek sokongan antara kedua-duanya yang saling bergantung untuk mencapai kejayaan. Memahami sistem, menganalisis dan menilai perjanjian franchise secara menyeluruh bukan sahaja merupakan persediaan awal, malah mampu membina kejayaan kepada keusahawanan dalam jangka panjang melalui pengurusan kewangan yang berkesan dan strategi operasi yang kukuh. Sekian pembentangan daripada saya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama semua. Semoga maklumat yang dikongsikan dapat memberi manfaat kepada semua.